Uh, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya pasal Ustaz master dengan sejarah kan. Jadi mengikut okay, kalau dulu Syiah kan dah lama sejak 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia ada juga. Lepas tu sekarang ni dah ada Syiah Melayu. Okey. Jadi boleh ke dalam dunia demokrasi hari ni Syiah Melayu boleh kita ajak dia hidup bersama dengan kita hari ni? Sesuai ke? Sebenarnya soalan tu perlu dijawab oleh Syiah sendiri. Oh. Syiah yang perlu jawab. Maksudnya dia perlu define diri dia. Kalau dia consider diri dia sebagai minority Muslim dalam Muslim community, so dia kena bersama dengan apa yang Muslim community ada lah. So masjid yang sama, program yang sama. So you have to separate yourself dari luar kan. Tapi kalau you define yourself as a separate group, then isu dia dah jadi berbeza lah pula kan. Tapi umumnya jawapan secara mudahnya, coexist itu boleh berlaku. Tetapi perlu ada garis panduan, terutamanya dari pihak penguatkuasaan. Contohnya macam di zaman Sultan Sulaiman Qanuni, kurun ke-16 Daulah Osmaniyah kan. Masalah dengan Syiah sudah berlaku. Syiah Safawi daripada Iran, Ismail Shah. Jadi mereka menyebarkan ajaran mereka, gerakan Mullah Khabis, Qizilbash dan sebagainya lah pada masa tu. Tapi untuk mengenakan satu tindakan ke atas seseorang atas akidah dia kerana dia Syiah, itu satu benda yang tak mungkin boleh dibuat. Di zaman Sultan Sulaiman Qanuni lagi, Sultan Sulaiman Qanuni tak mungkin boleh mendakwa seseorang semata-mata kerana dia Syiah. Tetapi Syiah ada sesuatu yang dia buat pada masa itu. Antara yang Syiah buat pada masa itu ialah mereka tidak solat Jumaat sekali dengan Ahli Sunnah. Mereka meninggalkan solat Jumaat. Jadi Sultan Sulaiman Qanuni menggunakan hal tersebut lah. Jadi untuk memantau Syiah, apa yang Sultan Sulaiman Qanuni buat ialah dia memerhatikan siapa yang tidak solat Jumaat akan dikenakan hukuman. Jadi hukuman yang diterima ialah kerana dia tidak solat Jumaat. Walaupun sebenarnya kerana dia Syiah. Tapi kita tak boleh hukum dia kerana dia Syiah. Itu bermasalah dari segi undang-undang. Kan? Tapi kita menghukum dia atas praktis yang dia buat, iaitu dia keluar daripada amalan Jamaatul Muslimin, kaum muslimin. Dia buat hal dia meninggalkan sembahyang Jumaat. Untuk zaman sekarang, jadi Ustaz, bolehkah kita side by side hidup bersama dengan Syiah? Setuju ke Ustaz? Bendanya realiti dah berlaku. Maksud dia dah ada kan? Dah ada itu. Boleh berlaku selagi mana masing-masing menghormati antara satu sama lain lah. Maknanya sejauh manakah golongan Syiah boleh menyesuaikan diri dia dengan diri dia sebagai minoriti di tempat di mana dia menongkah arus. Itu secara teori dia. Tetapi secara praktikal dia, seakan ni tak pernah lagi. Di mana Syiah berada, dia akan mencetuskan masalah. Dia tidak boleh bersabar dengan dirinya sebagai minoriti. Dia akan vokal, dia akan bersuara. Dan bila dia bersuara, dia akan offend dasar-dasar yang menjadi teras kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. So, secara teorinya bolehlah kita katakan coexist, respect each other. But it never happened. Soalan there is no historical background to support such hope. So macam mana nak buat kalau Syiah Melayu ada semangat yang lebih lagi untuk membuktikan kami tak sama macam semua Syiah yang ada dalam sejarah. So, Allah barakatillah. Lagi soalan terakhir saya, Ustaz. Boleh tak kalau macam Parti Islam Semasa PAS tu menerima pemimpin dia Syiah sampai jadi presiden PAS? Boleh ke dia? Boleh dari segi undang-undang ke, dari segi undang tubuh daripada macam mana saya cakap, pasal dia ada gaya dia pemimpin yang ada kebolehan, ada semua. Jadi boleh ke dia pimpin PAS tu sendiri? Pada saya tak boleh. Tak boleh. Sebab satu, kita tak bahaskanlah Syiah sendiri. Tetapi perbezaan di antara Syiah dengan Ahli Sunnah ialah perbezaan yang fundamental. Bukan perbezaan yang bersifat cabang. Itu pemahaman saya lah. Mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tak setuju. Jadi PAS sebagai sebuah parti Islam yang ahlinya semua Ahli Sunnah, yang berjuang di Malaysia yang tempatnya adalah Ahli Sunnah, maka pemimpinnya dari atas sampai ke bawah mesti komited dengan Ahli Sunnah. Tindakan yang dibuat oleh PAS pada tahun 1990-an memberi kata putus. Pilih either or.
Pilih Syiah tinggalkan PAS, pilih PAS tinggalkan Syiah. Itu mesti dihidupkan balik. Tapi tak boleh coexist. Tapi Ustaz, dalam The Malaysian Insider dia buat penguraman dengan Mat Sabu. Mat Sabu bocor rahsia bahawa dia dengan Mustafa Ali ambil metod kepimpinan ulama tu daripada revolusi Iran, bawa masuk ke Malaysia ni. Dengan unit amal pun dia kata tiru daripada sana juga. Baru ni lah. Saya rasa itu tak bocor rahsia. Itu mungkin sesuatu yang dirasakan sebagai rahsia bagi yang tak tahu. Kan? Tapi bagi yang tahu tak ada isu apa-apa. So bagi saya kalau seseorang itu faham betapa sensitifnya ahli sunnah kepada masalah yang dicetuskan oleh Syiah, maka mengambil inspirasi daripada ulama Iran, daripada gerak kerja Iran adalah sesuatu yang perlu ditinggalkan.